Saya Dr. Faridil Atrash bin Salihan atau dikenali dengan Dr. Atrash. Saya adalah seorang doktor perubatan di mana saya adalah mental health advocate, di mana saya berlatar belakang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya. Saya sebelum ni di klinik kesihatan, saya yang in charge untuk kesihatan mental. Jadi inspirasi kenapa saya buat topik untuk kesihatan mental actually apabila ahli keluarga saya yang terdekat dia diagnos dengan kemurungan lah. Jadi start pada tu saya mula mempelajari banyak tentang kesihatan mental dan juga waktu tu saya yang memegang jawatan sebagai in charge untuk mental health. Jadi kerana itu saya mula aktif di social media bercakap tentang kesihatan mental. Saya merupakan seorang pegawai perubatan. Saya lulusan daripada Universitas Padjadjaran Bandung. Saya under JPA scholarship. Jadi lepas SPM tu saya ambil JPA, saya prepare 1 year di Sepang di College Teknologi Timur, and then saya ke Bandung, Indonesia selama 6 tahun, dan kemudian saya pergi ke Kota Kinabalu, Sabah selama 4 tahun. Saya bertugas di Kota Kinabalu dan juga Kota Marudu, and then saya berkhidmat di Pulau Pinang 2017 sampai 2024, dan sekarang saya berkhidmat di Pusat Psikologi dan Latihan Atma. Bermula baru-baru ni bulan Mac actually kita baru launch, dan sekarang jadi latar belakang saya merupakan seorang pegawai perubatan di klinik kesihatan. Sebelum ni saya di klinik kesihatan Air Putih Balik Pulau, Pulau Pinang selama 2 bulan. Sebelum itu saya di klinik kesihatan Bayan Lepas Pulau Pinang selama 7 tahun. Jadi waktu saya bertugas, saya adalah seorang pegawai perubatan yang mengendalikan kes-kes kesihatan mental. Makna kesihatan mental tu actually semua kita masyarakat ni ada. Okay? Kesihatan mental itu adalah status ataupun state of neutral di mana kita semua ini mampu untuk mengatasi tekanan, beraktiviti seperti biasa dan juga dapat menyumbang kepada masyarakat. Itu dalam erti kata lain, kesihatan mental itu adalah adakah kita mampu untuk mengawal emosi kita, mengawal tekanan kita. Jadi kesihatan mental itu semua orang ada. Bukannya hak sesebuah ataupun segolongan masyarakat sahaja. Okay, jadi untuk kesihatan mental ni saya menerima segala jenis masalah. Terutamanya contoh dia depression, anxiety, bipolar, schizophrenia, borderline personality disorder, mungkin ada masalah daripada narcissistic abuse, masalah dari segi remaja, tingkah laku, masalah dari segi addiction, masalah dari segi personality. Jadi semua itu kita mampu untuk mengatasi di sini, insya-Allah, dengan syarat masyarakat memang perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan kerana kita menyediakan segala yang diperlukan. Mungkin juga ada yang bermasalah dari segi rumah tangga. Ada juga kita bantu di sini, dan juga ada juga remaja-remaja yang bermasalah daripada segi rumah, ya, masalah mungkin dengan ibu bapa ataupun perhubungan. Di sini di Atma kita akan bantu anda, insya-Allah. Jadi Atma Psychology and Training Center ataupun Pusat Psikologi dan Latihan Atma ini actually berasal dari perkataan Atma itu sendiri adalah dari perkataan Melayu klasik membawa maksud jiwa ataupun soul. Jadi pendekatan yang saya sampaikan di sini adalah konsep dia sesi consultation bersama saya. Kita ada juga sesi counselling bersama kaunselor. Kita ada sesi psikoterapi bersama psikologis. Jadi di sesi di sini kita banyak menekankan prinsip kita adalah empathy first, health always. Di mana kita menekankan empati. Jadi kita menjadi pendengar yang berempati supaya masyarakat tidak rasa dihakimi. Kerana kebanyakan masyarakat kita actually mereka mahu mendapatkan bantuan tetapi mereka takut dihakimi, takut untuk tampil. Jadi Atma Psychology and Training Center ni adalah safe space untuk semua yang ingin mendapatkan bantuan, dan insya-Allah dengan pendekatan pusat psikologi ini kita dapat membantu lebih banyak pihak dari segala peringkat umur. Okey.
Pendekatan saya banyak actually daripada live session di mana saya buat sesi live di TikTok, fixed time di mana 10 malam, 9 malam saya buat setiap hari, bertujuan untuk ramai masyarakat kita dapat join dan dapat luahkan di situ dan dapat bertanya mungkin sebagai counter soal jawab di situ, di mana kita cuba bantu dari alam maya supaya mereka dapat tampil, dan di situlah saya dapat memujuk masyarakat kita supaya tampil untuk mendapatkan bantuan dan mungkin mengurangkan sedikit rasa bebanan di jiwa mereka, kerana sometimes sukar untuk mereka meluahkan kerana orang hanya mampu memberi arahan, menyuruh itu ini, tetapi jarang yang ada untuk mahu mendengar. Jadi pendekatan saya adalah saya cuba menjadi pendengar yang baik untuk semua. Konten-konten banyak berkisarkan general tentang kesihatan mental, anxiety, depression, bipolar, skizofrenia. Ada juga kita buat tentang dissociative identity disorder atau orang panggil split personality. Ada juga kita buat tentang, lebih banyak sekarang ni perkongsian tentang narcissistic abuse ataupun mangsa penderaan narsisistik, dan juga ada juga tentang kesihatan mental di tempat kerja di mana banyak staf yang dibuli. Jadi itu adalah banyak konten saya berkitaran tentang segala yang berlaku dalam kehidupan kita. Tidak semestinya perkara itu hanya penyakit. Jadi ada juga yang berkemungkinan hanya satu masalah dalam kehidupan kita sehingga menyebabkan kita perlu berkongsi dan bercerita. Selepas COVID memang masalah kesihatan mental meningkat, ya. Seperti kita tengok di statistik, ya, sejak 2019 berbanding ke 2023, kes kemurungan adalah 1 juta rakyat Malaysia ataupun 4.6% masyarakat kita di Malaysia ini mengalami kemurungan. Betul, sebab-sebab dia banyak kehilangan orang yang tersayang, kehilangan pekerjaan, bahkan ada juga yang disebabkan oleh masalah kerana berkurung. Jadi mengurungkan diri itu sebenarnya memang masalah di mana kita tidak mampu untuk bersosial dengan dunia luar. Seperti kalau kita tengok, di negara yang 4 musim, mereka tetap ada kes kemurungan yang mereka panggil winter depression, di mana apabila musim sejuk ataupun musim winter, mereka mengalami kemurungan kerana mereka terpaksa sekat segala aktiviti yang dilakukan. Jadi memang betul, kes untuk kesihatan mental terutamanya kemurungan memang meningkat hampir 2 kali ganda, di mana hampir separuh daripada 1 juta itu telah berfikir untuk membunuh diri. Jadi kerana itulah kita perlu mendapatkan bantuan segera di mana-mana pusat kesihatan yang tersedia. Skeptikal selalunya masalah mental ni gila. Okay? Itu yang selalu kita dengar. Sebenarnya istilah gila itu tidak wujud untuk masalah kesihatan mental. Gila itu mungkin kita boleh gambarkan apabila individu itu tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri. Maknanya mereka tidak tampil untuk mendapatkan bantuan sehingga mereka terpaksa mengalami hari-hari mereka bersendiri. Jadi skeptikal yang pertama, gila itu tidak. Semua individu di dunia ini adalah berharga. Ya, you are valuable. Kemudian skeptikal yang kedua berkaitan dengan agama. Di mana bila orang tu ada masalah anxiety ke depression ke masalah kesihatan mental yang lain, mereka dikatakan lemah iman ataupun kurang iman. Perkara ini pun salah kerana pada zaman Nabi sendiri tetap ada kemurungan ini berlaku, dan juga kita tidak boleh mengukur keimanan seseorang itu ataupun akidah akhlak seseorang itu melalui penyakit yang dialaminya. Jadi sekiranya kencing manis itu penyakit, masalah kesihatan mental ini juga penyakit. Jadi tiada beza antara masalah kesihatan mental ataupun masalah penyakit yang lain. Rawatan di Atma ni basically kita adalah lebih kepada consultation bersama saya, di mana kita mengamalkan EIP, Early Intervention Program, di mana kita mengenal pasti masalah kesihatan mental masyarakat kita daripada awal. Tak kiralah walaupun masyarakat itu, individu tersebut telah pun mendapat bantuan daripada pihak pakar psikiatrik, kita di sini tetap membantu dari segi support, dari segi mendengar dan cuba menyelesaikan, lebih kepada membantu masalah ataupun trauma yang dihadapi. Jadi beza kita dengan pusat psikologi yang lain, kita di sini kita
diketuai oleh saya sendiri, iaitu pegawai perubatan. Berbanding mungkin di pusat psikologi yang lain, mereka diketuai oleh psikologis. Jadi apabila anda mendapatkan rawatan dengan saya di sini, kita akan fokus anda kepada keperluan anda. Kita tidak akan memaksa anda untuk mendapatkan bantuan yang tidak sepatutnya bagi membantu proses penyembuhan individu. Actually semua individu. Apabila anda rasa struggle dalam kehidupan, tidak semestinya anda sudah berpenyakit. Mungkin anda masih ada tanda awal di mana mungkin anda dah rasa risau yang tidak pasti, anda rasa resah, anda rasa takut, anda rasa murung yang tidak tentu, okey, apabila dah mengganggu kehidupan anda. Apa maksud mengganggu kehidupan? Anda tak boleh bekerja seperti biasa. Anda dah mula kerap ambil cuti, ambil MC. Kemudian dalam keluarga, anda dah jadi cepat marah. Anda mahu berkurung, anda tidak mahu jumpa orang. Ataupun anda dah rasa otak terlalu keliru, terlalu beban, terlalu serabut. Mungkin waktu itulah anda perlu mendapatkan bantuan, iaitu self-care adalah penting berbanding diagnosis. Jadi masyarakat kita terlalu kejar kepada diagnosis. Sebenarnya itu adalah perkara yang salah, di mana kita sebenarnya perlu dapatkan bantuan, tidak perlu diagnosis itu diutamakan. Jadi yang penting betul self-care yang utama, di mana kita dapatkan bantuan dulu untuk mengenal pasti masalah kita. Boleh. Saya pernah dapat kes di mana seorang individu ini dia mengalami masalah penderaan narsisistik daripada verbal, maksudnya kata-kata. Perkahwinan dia lebih daripada 20 tahun. Dan apabila dia cerai, dia masih lagi rasa tidak selamat. Dia masih lagi rasa rindu. Dia masih lagi rasa tak tenang. Dia masih lagi menanti-nanti teks daripada bekas pasangan dia. Jadi apabila dia bertemu dengan saya cuba bukakan minda, buka hati dia. Saya mengajar tentang self-love dan alhamdulillah pesakit yang saya jumpa baru-baru telah mengalami ketenangan, di mana dia telah move on dalam kehidupan dia. Dia rasa lebih bahagia dan sekarang ini dia lebih fokus kepada diri dia dan anak-anak berbanding daripada bekas pasangan dia. Antara yang lain juga ada juga remaja yang bermasalah, tidak boleh pergi sekolah, takut nak pergi sekolah. Jadi apabila dia consult dengan saya, alhamdulillah dia mula faham, ibu bapa mula faham apa sebenarnya masalah dia nak pergi sekolah tu. Sebenarnya masalah biasalah yang macam kita tahu kan, dibuli, especially remaja banyak kena body shaming. Jadi remaja tersebut dia di body shaming di sekolah. Dan apabila perkara ini dirungkai kerana ibu dia tak pernah tahu, dia tidak pernah bercerita kepada ibu dia, dan apabila dia consult dengan saya, kita dapatkan permission daripada dia untuk bagi tahu ibu dia, dan alhamdulillah ibu dia dapat membantu dia dengan berjumpa dengan pihak sekolah, dan akhirnya sekarang ini dia berjaya pergi sekolah. Dia dah tak ada masalah dah nak pergi sekolah. Jadi itu antara pesakit-pesakit yang saya jumpa lah. Okey, apabila anda fikir hilang arah, anda rasa keliru, anda rasa murung, anda rasa serabut. Jadi perkara pertama yang perlu dalam hidup anda adalah validation ataupun pengakuan ataupun diakui emosi anda. Jadi validation tu dari siapa yang anda boleh dapat? Mungkin anda boleh dapat validation itu daripada orang yang terdekat dan boleh dipercayai. Kerana kadang-kadang kita bercerita, walaupun ahli keluarga mungkin seperti biasa skeptikal, ini adalah masalah kurang sembahyang, kurang zikir. Jadi cari orang yang betul untuk validation dengan apa yang anda rasakan, dan kemudian ikutlah langkah untuk mendapatkan bantuan, di mana pilihan di tangan anda. Anda boleh pergi ke government ataupun anda boleh ke swasta. Beza antara government dan swasta itu adalah dari segi kos dan juga dari segi masa. Kerana kita di swasta di sini, di pusat psikologi ini, kita ada untuk anda bila-bila masa sahaja. Jangan risau, kami di sini menanti anda untuk mungkin anda boleh pergi dapatkan booking tempahan sekiranya anda perlukan bantuan daripada pihak pusat psikologi dan latihan Atma, insya-Allah. Okey. Saya tidak mengenali dia secara
personal, okey. Jadi saya nampak dari segi luaran. Jadi sebenarnya saya dah block lah. Jadi saya jujur dia, saya memang segala video yang saya rasa bertindak provokatif, saya tidak suka menonton. Jadi memang saya daripada awal saya dah block. Jadi saya dapat tahu pun apabila ada orang buat react video lah. Jadi sebenarnya individu tersebut, dia menggunakan bad publicity lah. Even though ada yang kata bad publicity is still a publicity, tetapi bagi saya tidak bersetuju, kerana kita adalah manusia, kita kena menunjukkan nilai-nilai murni. Kita tunjuk nilai-nilai murni bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kerana itulah perkara utama yang kita cari. Okey, jadi individu tersebut gagal untuk menunjukkan nilai-nilai murni yang ada pada masyarakat. Mungkin dia ada masalah kesihatan mental di mana dia rasa dia yang betul, orang lain tak betul, dan dia mungkin dia rasa terlalu free speech, ia bebas untuk berbicara sehingga dia lupa kepada adab. Jadi kadang-kadang individu tersebut tidak semestinya ada masalah kesihatan mental. Mungkin dia buat-buat dia ada masalah kesihatan mental supaya mungkin dapat melepaskan diri, tapi mungkin juga dia ada. Jadi individu tersebut mungkin perlu dinasihati oleh orang terdekat, mungkin ahli keluarga dia, kena take note. Jadi sekarang ni masalah dia sebenarnya bukan masalah individu tu tau. Masalah dia punya sekeliling dia. Kenapa sekeliling tidak berkata apa-apa? Kenapa sekeliling membiarkan keluarga dia, kawan baik dia, kenapa membiarkan dia terus membuat video sedemikian, mengutuk pihak itu ini, berkata, menghina. Ya, jadi bagi saya penghinaan terbesar apabila anda mengukur ilmu melalui bidang yang dipilih. Jadi bagi saya tak ada masalah. Anda nak jual nasi lemak, tak ada masalah asalkan anda mempunyai ilmu menjual nasi lemak. Contoh, anda nak belajar seni tari, tak ada masalah asalkan anda belajar tentang ilmu seni tari. Anda nak belajar meskom, tak ada masalah asalkan anda tahu ilmu tentang meskom tu dengan sempurna, dengan terbaiklah. Jadi berbanding dengan orang yang tidak berilmu, jadi individu tersebut bercakap seolah-olah dia tidak berilmu malangnya. Jadi nasihat saya untuk semua, sekiranya anda tengok video macam tu, tak payahlah follow, tak payahlah retweet, repost, tak payah. Kita kalau boleh kita tekan je not interested, kalau rasa tak selesa sangat, block je. Jangan biarkan dia berkembang kerana perkara ini memudaratkan kita punya platform media sosial. Mungkin bagi pendapat saya lah, orang yang kita cakap lah kita tak nak bagi limelight dekat dia. Tapi actually itulah, kita memang tugas kita sebagai manusia, kita kena menasihati supaya orang lain tak ikut macam dia. Jadi mungkin bagi saya tak ada masalah untuk anda berbicara, tapi bukan berbicara dengan syarat untuk mempopularkan dia. Biarlah kita memberi nasihat, kita orang panggil apa? Kita tidak bersetuju dengan pendapat dia, tetapi dengan syarat kita tidak memberi ruang untuk dia membuat lagi perkara tersebut. Jadi maksud dia macam contoh Nadia Bryan, I think. She's very good, she's very outspoken, cara dia bercakap, saya setuju. Saya sangat suka cara dia cakap. Cuma reaction daripada video tersebut dibalas tu, dia tidak peduli, dia tidak mahu minta maaf. It's up to him, tetapi itu adalah kita dapat faham itulah perangai dia. Jadi dia tidak boleh ditegur dan dia tidak akan meminta maaf. Jadi it's okay. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk anda berbicara, tetapi berbicara untuk menasihati, bukan untuk membangga-banggakan individu tersebut lah. Better kita banggakan yang kebaikan lah daripada individu tersebut. Tak ada masalah. Silakan. Sekiranya anda ingin mendapatkan bantuan, silakan. Kerana bagi saya, kita semua manusia ni saling bersandar. Jangan sombong. Kita tidak mampu berdiri sendiri di atas sana. Kerana at the end of the day, you still need someone to vent, untuk bercerita, untuk meluahkan dan mendapatkan bantuan. Saya rasa mungkin betul dia perlukan bantuan. Rawatan di sini yang banyak selalu orang buat adalah consultation bersama saya. Jadi consultation bersama saya ini saya sediakan ada 2 platform. Kita ada di sini di Bandar Baru Bangi di Atma Psychology and Training Center ataupun online. Okey, kalau physical kita buat per session is 1 hour. 1 hour is RM250. Kalau online is RM150. Kalau bandingkan harga lebih murah lah berbanding di tempat lain. Kerana kita faham masalah anda lalui dan kita juga benarkan untuk installment.
Dan ada juga ibu tunggal yang kontak saya, dia kata, doktor boleh ke saya nak buat bayaran secara ansuran. Saya terima. Walaupun mungkin tak ada sistem payment kerana kita cuba untuk membantu masyarakat. Dan kita sediakan di sini, di Bangi, sekiranya anda datang jumpa saya, kita sediakan saringan kesihatan mental percuma. Okay? Ada saringan. Kita ada. Lagi saya bagi kat Budi dengan Syah. Saya ada di TikTok, di Dr. Atrash Mental Health. Okay, boleh follow saya di situ. Saya ada juga di IG, sama juga, Atrash262, boleh follow saya. Dan di Facebook pun saya ada, Faridil Atrash Salihan. Jadi boleh follow saya. Sekiranya nak booking pun, ada juga link di situ di website saya, atmapsychologyandtrainingcenter.com, ataupun boleh WhatsApp number yang mungkin saya sediakan nanti, dekat number yang tertera, boleh contact untuk booking. Jadi jangan risau, di sini kita mudah proses untuk booking, proses untuk tempahan. Kita takkan sulitkan anda. Sekiranya warga emas yang susah nak buka website, boleh call, tak ada masalah. Kita akan assist from there lah. Okay, insyaAllah.